Selepas menonton video yang merakam kejadian kemalangan bas para pelajar UPSI baru-baru ini, saya bertanya di Facebook pandangan sahabat-sahabat tentang apakah ibu kepada masalah yang kita hadapi sekarang ini di tanah air apabila kemalangan yang melibatkan kenderaan berat dan membabitkan jumlah kematian yang besar begitu kerap berlaku sehingga menjadi seperti satu perkara biasa. Tidak sempat hendak bersedih dengan satu kejadian, kita dikejutkan dengan kejadian yang seterusnya. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi pandangan. Boleh saya katakan semuanya relevan belaka. Apa yang ada dalam fikiran saya ialah pada kata kunci dalam soalan yang saya tanya itu, iaitu bagaimanakah kita menjawab persoalan ini jika kita berfikir secara sistemik. Sistemik dalam erti kata melihatnya dari sudut yang lebih luas, secara jangka panjang tentang benda-benda yang ada di belakang kejadian-kejadian ini dan tidak bersifat menunding kesalahan kepada satu sudut dengan mengabaikan sudut-sudut yang lain kerana dia saling berkait. Saya peka dengan correlation, causation. Pandangan saya tidak bermaksud untuk secara simplistik mengaitkan satu perkara dengan satu perkara. Apa yang ingin saya kongsikan lebih kepada melihatnya daripada dekad-dekad yang panjang yang telah berlalu dan yang akan datang. Apa yang terlintas di fikiran saya ialah melihat kepada sudut pendidikan, mengenang kembali kepada satu perbincangan yang pernah terjadi di dalam kelas kami ketika saya mengambil mata pelajaran sosiologi pendidikan ketika di Finland beberapa tahun yang lalu. Ketika itu topik yang dibincangkan adalah tentang bagaimana pendidikan komprehensif di Finland menghimpunkan pelajar daripada semua latar belakang keluarga, ekonomi mereka, malah daripada sudut kelainan upaya di dalam kelas yang sama untuk meraih manfaat jangka panjang yang diserlahkan di dalam masyarakat. Ideanya ialah sebuah masyarakat yang kita mahu wujud di dalam sebuah negara, ia perlu terbentuk dalam skala kecil di dalam bilik darjah. Maknanya jika kita mahu masyarakat itu selesa, hidup bersama, bergaul walaupun berbeza bangsa, agama, budaya, mereka perlu melalui pengalaman yang sama ketika di usia persekolahan, di sekolah by design. By design maksudnya sekolah, sistem tu direka bentuk untuk menjadikan perkara itu berlaku. Dia bukan bergantung kepada inisiatif guru ataupun sekolah. Satu perkara yang timbul ketika itu adalah tentang manfaat apabila para pelajar tidak dikelas-kelaskan berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, sehingga guru-guru atau sesiapa sahaja tidak dapat melihat dengan nyata kalau ada pelajar tertentu yang jauh lebih cerdik daripada pelajar yang lain kerana yang diutamakan adalah manfaat bersama tanpa menyekat setiap individu daripada berkembang dan memenuhi potensi masing-masing. Ia bukan bermaksud kita nak bagi average semua pelajar lebih kurang saja. Tidak. Itu antara salah faham yang selalu dilontarkan dengan menganggap pelajar-pelajar genius yang pintar teraniaya dalam setting yang seperti ini. Tidak. Tetapi sebagai sebuah sistem itu nak melihat semua orang dapat memenuhi potensi masing-masing, maka kepintaran setengah pelajar pada melontarkan pandangan mereka, jawapan mereka kepada soalan yang ditanya oleh cikgu di dalam interaksi di bilik darjah ketika pembelajaran itu berlaku mempengaruhi pelajar-pelajar lain, menggalakkan mereka untuk terdorong sama untuk memberikan pendapat, dan semua perkara ini berlaku secara organik dan dia tidak diukur melalui assessment, peperiksaan untuk membuktikannya. Dia tak macam tu, sebab dalam sistem di Finland itu jika kita buat satu-satu pekerjaan itu berasaskan kepada teori yang betul, kepada kerangka yang berasaskan kepada penyelidikan, maka
kita gerakkan sahaja soal hendak mengukur. So, berhasil ke tak berhasil ke adalah perkara kedua, ketiga, keempat. Mereka selalu rasa terganggu jika ditanya oleh tetamu yang berkunjung ialah how do you measure? So, how do you measure? How do you measure? Saya ingat lagi seorang pengetua jawab, why do we want to measure everything? If we are doing the right things, it should be okay. Just do it. Dia orang sebutkan macam tu lah. Apa yang saya nak tarik daripada penerangan ini ialah dia menyebabkan akhirnya bila pelajar-pelajar yang keluar daripada sistem ini masuk ke alam dewasa dan bekerja, naturally ada yang menjadi profesional, ada yang jadi doktor, ada yang jadi jurutera, ada yang jadi cikgu, ada yang jadi ahli perniagaan, dan ramai juga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar sebagai pekerja binaan, termasuk jugalah pemandu lori, pemandu bas. Tetapi apabila kita melihat kepada struktur masyarakat, kita tak nampak bagaimana berlaku jurang besar di antara kualiti berfikir seorang jurutera dengan seorang pemandu bas. Dan berfikir ni maksudnya berfikir tentang kehidupan. Contohnya masa kita mengayuh basikal, memandu kereta sekecil kereta kancil, dan orang yang sama ketika memandu bas, kita ada pemikiran yang sesuai, yang selamat. Kalau mengayuh basikal macam ni, kena berjaga-jaganya. Kalau bawa kereta sendiri, tanggungjawabnya macam ni. Dan kalau sedang membawa bas yang di dalam tu ada 40 nyawa orang, begini tanggungjawab, risikonya. Benda-benda tu dia tidak diajar di sekolah, tetapi dia harus secara semula jadi boleh difikir dan dipertimbangkan dengan baik oleh individu-individu. Dan ini yang saya maksudkan tentang kualiti berfikir mengenai kehidupan. Dan sudut ini kita tak nampak ada perbezaan yang ketara di antara seorang yang berjawatan tinggi dengan seorang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selalunya dikaitkan dengan mereka yang rendah pendidikannya. Dan ini datang daripada pengalaman persekolahan mereka yang menyebabkan tidak terjadi budak pandai dan budak kurang pandai itu terasing kehidupan mereka daripada sekolah, sehingga yang pandai menjadi lebih pandai kerana bersinergi dengan yang saling pandai, manakala yang lemah itu menjadi semakin merosot dan buruk keadaan mereka kerana bersinergi dengan sesama yang buruk dan bermasalah. Kalaulah boleh saya sebutkan macam tu tanpa bermaksud untuk merendah atau menghina sesiapa. Dan ini menghasilkan sebuah masyarakat yang akhirnya kerjalah kerja apa pun, tetapi ada civic minded, ada kualiti berfikir yang bila dicantum-cantumkan sebagai sebuah masyarakat, dia mendatangkan kehidupan yang selamat, sejahtera, rendah risiko jenayah. Malah cabaran dalam sedekat yang terakhir ini berkaitan dengan sifat perkauman, diskriminasi, anti kepada imigran tetap juga berlaku, tetapi berada di tahap yang minimum. Dan benda ini adalah sesuatu yang perlu kita capai secara kolektif kalau kita hayati betul-betul benda yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengisytiharkan Adam sebagai khalifah di muka bumi, yang ditimbulkan pertanyaan oleh malaikat, mengapakah Adam ini yang terpilih untuk menjadi khalifah bersama risiko untuk dia dan keturunannya melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Kita sebagai manusia ada kecenderungan tersebut. Benda itu ada dalam naluri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam diri kita ini kecenderungan untuk kepada kejahatan dan juga kepada ketakwaan. Allah tidak menafikan pertanyaan malaikat tersebut, tetapi Allah tarik perhatian kita semua untuk melihat bahawa mekanisme yang boleh meminimumkan risiko manusia menjadi makhluk perosak dan menumpahkan darah ialah pada hakikat manusia itu adalah makhluk unik yang berbeza daripada makhluk-makhluk yang lain kerana dia adalah makhluk yang belajar dan berfikir. Maka bila kita menterjemahkan hal ini dalam kehidupan kita dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk satu sistem, maka sistem pendidikan itu dengan segala macam indikator, cara nak mengukur keberhasilan dari sudut ekonomi ke dan sebagainya, asasnya ialah pendidikan itu mesti berhasil untuk menjayakan kebolehan belajar dan berfikir, kerana manusia mesti menjadi makhluk yang
belajar dan berfikir. Hanya dengan manusia itu exercise, mengamalkan amalan belajar berfikir sepanjang hayat, itulah yang akan meminimumkan risiko mereka itu menjadi makhluk perosak dan penumpah darah seperti yang dibimbangkan oleh malaikat. Jadi balik kepada Finland tadi itu, pelajar-pelajar ni tak kiralah dia pergi ke sekolah mana sekalipun, walaupun kerjayanya mungkin berbeza satu sama lain, tahap ekonominya juga berbeza satu sama lain, tetapi pemikiran sebagai anggota masyarakat terhadap kehidupan peribadi dan kehidupan bersama-sama itu berada di tahap yang sihat, mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Dan itu benda yang saya cuba cari di belakang bagaimana jurang itu didengar, dilihat, dirasa wujud dalam masyarakat kita. Apabila mereka yang buat pekerjaan-pekerjaan kasar ni tadi menempuh pengalaman pendidikan, persekolahan yang terpisah daripada pengalaman persekolahan suatu ketika dahulu yang dialami oleh individu profesional yang jadi engineer ke, yang bawa lori dengan yang kerja di tingkat 60 KLCC contohnya. Usahakan faktor-faktor lain, dulu mereka sekolah di mana, berlaku tak interaksi di antara mereka ini sebagai budak sekolah sebelum mereka dipisahkan oleh jurang kerjaya, seorang bawa lori dan seorang lagi menjadi jurutera, dan dia tidak ada solusi jangka pendek, jangka panjang, dan tidak bernada untuk salah menyalahkan, tapi untuk kita bermuhasabah secara sistemik, itu perkataan dia, mengenai realiti pendidikan kita dan apa impaknya pada menjayakan hakikat manusia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi.